Hasrat seorang lelaki untuk bertemu isterinya di Labuan tidak kesampaian apabila motosikal yang ditunggangnya terbabas di Jalan Lim Bahau, Papar, Sabah pada pagi Sabtu. Ketua Polis Daerah Papar, Superintenden Herian Muhammad Tahir berkata, nahas jam 7 pagi itu berlaku ketika mangsa sedang dalam perjalanan dari Beluran ke Labuan sebelum motosikalnya dipercayai terbabas sendiri. Memetik sinarian, menurut beliau mangsa yang berusia 54 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk pemeriksaan teknikal di lokasi, penyediaan lakaran rajah kemalangan serta rakaman percakapan saksi bebas bagi mengenal pasti punca kejadian. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta menghubungi Pegawai Penyiasan Inspektor L. Najib Abdul Rahman di talian 016-881-3880 atau hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Papar. Dalam pada itu, Herian menasihatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi had laju yang ditetapkan.